tepi tu. A few moments later. Apa tu? Kalau painting jantan 45 Ada 45. Oh my god. Ni apa? Buka je lah dulu. Buka je. Masa. Sini. Ya. Buka aja. Uish. Tada. Dia ada banyak color. Kita buka open. Oh, macam blind box punya kan? Apa kan? Banyaknya kali dia. Letak tepi dulu. Wish. Oh, dia berteri-teri ni buka lagi. Ha. Oh, ni. Dekat ni kenapa? Cantik. Satu tring. Kena buka slow. Wah. Ayo. Takut. Oh, buka macam tu. Lima tingkat. Ayo. 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau light ni, kalau warna-warni juga tapi light. Ini gelap, ini pun gelap. Ini pun gelap. Dah. Buka. Buka. Pandang sini kameranya. Ini tengah pandang lah ni. Pandang bawah ni. Wow. Tengok ni. Wow. Kau sampai tu. Ni apa? Pensel? Yes. Oh, pensel magnet. Oh, okey lah tu. Ada 2.0, ada 0.9, ada 0.5, ada 0. Oh, wow. Okey. Ada nipis, ada tebal sikit. Tak apa. Ada Wow. colour, ada tak colour. Boleh banyak. Ya. Itu betul lah. Ayah. Wow. Okey, buka. Jangan buang mata. Sekejap mana pun buka ni. Cuka. Tada. Wow. Banyak. Ini dia punya pensilnya. Kat sini ada. Apa Colour. tu? Colour punya. 0.2. Yang ni HB tapi 2.0 punya. Ni dia punya 2.0, 0.9, Pemadam clay. 0.7. Ni pemadam dia, ni eraser. pemadam Ada juga. sharpener. 2 sharpener. Apa? Ini apa ni? What is this? Pensel. What is this? Look like a brush. Yang Brush ni ke? tak. Susahnya nak ambil. Ambil kan? Ini pemadam dia, pemadam dalam oh, dia. pemadam kecil-kecil tu. Okay. Untuk padam yang Okey, lepas tu sikit-sikit. Ni pensel dia. okey. Yang ni untuk 0.9. Ini untuk 0.7. Lagi apa? Ni? Berapa ni? 0.5 kot. Ya, betul. Ni 0.5. Okey, ini pula untuk 0.2. Yang ni dia boleh tukar apa ya? Tukar HB ataupun 3 ni FB. untuk 3 ni. 3 yang ini pula untuk ya 2.0 ni. Wah, itu saja. Yang ni dia boleh tukar. Tu dia boleh tukar.
Susah nak tukar dia. Ni 2B. Tadi dia HB, sekarang 2B. Boleh tukar-tukar. Wah, hebat. Ingat Boleh buka ke ni? Oh, kat situ nak bubuh dia punya ink. Ya. Bulat dia. Ya. Wah, boleh tukar HB dengan 2B. Cantik pula tu. Cantik pula tu. Okay, bye-bye. A few inches later.